Dia bukan sekadar nama, dia satu semangat untuk hijau kuning. Setiap detik atas padang, setiap kali jaring bergoncang dan setiap kali sorakan riuh Darul Aman bergema, satu nama ini cukup sinonim dengan semangat negeri Kedah. Muhammad Faizal Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Sepek, bukan calon-calon pemain tengah nama dia. Dia jadi sebahagian daripada warna dan jiwa bola sepak utara. Faizal ni bukan datang terus ke skuad utama, dia lahir dari program Piala Presiden Kedah. Skuad belia di bawah naungan Kedah FA. Tapi bakat dia cepat naik ke atas. Allahyarham Azraiko, jurulatih legenda Kedah, nampak potensi luar biasa Faizal ni dan terus bawa dia ke skuad senior. Debut dia Piala Malaysia ASI peringkat kumpulan dan dari situlah dia tak toleh belakang lagi. 24 gol dalam 54 penampilan bersama Kedah untuk pemain tengah itu bukan biasa-biasa. Faizal jadi antara top 10 penjaring Kedah dalam era Liga Super. Tapi yang paling tak boleh lupa, dia adalah sebahagian daripada skuad Double Treble Kedah zaman emas yang fan Kedah akan cerita sampai bila-bila, dan ia adalah satu memori indah buat penyokong-penyokong negeri Kedah. Selain Kedah, Faizal juga sempat menyarung jersey beberapa kelab lain seperti PDRM, Kelantan, Negeri Sembilan dan pasukan Melaka United. Tahun 2019 bersama Melaka menjadi musim terakhir beliau sebelum dia gantung boot. Usia 20 tahun, dia dah dipanggil ke skuad kembasaan. Debut lawan Yemen. Beberapa bulan lepas tu, dia disenaraikan pula oleh Datuk K. Raja Gopal untuk saingan AFF Suzuki Cup 2010. Kejohanan bersejarah buat Malaysia apabila ia menjadi kali pertama Malaysia menjulang piala tersebut. Faizal antara pemain muda yang berani tampil dan buktikan dia layak. Tak cukup dengan itu, dia juga wakili Malaysia Under 23 dalam skuad Asia 2010 di Guangzhou. Selepas bersara, Faizal tidak meninggal dunia bola sepak. Jiwa bola dia tu masih kekal di dalam diri beliau. Dia masuk ke bidang kejurulatihan pula dan kini bersama barisan jurulatih Perlis City FC, pasukan baru dari negeri jiran yang tengah bersedia untuk menyinar. Tapi yang paling membanggakan, Faizal juga menubuhkan Akademik Bola Sepak Faizal Abu Bakar di Pokok Sendal Kedah, satu platform untuk anak-anak muda utara untuk mengembangkan bakat bola sepak mereka. Nak bagi peluang, nak buka jalan dari Stadium Darul Aman sampai ke pentas antarabangsa, nama Faizal Abu Bakar akan kekal terpahat dalam sejarah bola sepak Malaysia. Tenang, berjiwa besar dan penuh dedikasi. Bukan saja inspirasi atas padang, tapi juga dalam kehidupan. Terima kasih, legenda.